Saya dulu kat Yamanashi. Yamanashi ni memang ada kubur Islam. And surprisingly, orang yang jaga kubur tu bukan orang Islam. Yang jaga tu adalah, saya tak tahu nak istilahkan apa, tapi macam Sami lah. Sami dengan orang botak, pakai baju memang, dia pakai macam baju hitam, Baju orang Jepun, baju Sami ni lah. Sami tu. Dan memang hierarki dia agak tinggi. Kalau orang Hmm. kena rasuk hantu ke apa, orang kata lah, dia lah aku pergi tolong. Dia akan merukikan. Akan biurukkan. Fasal dia agak tinggi. Asal dia. So dekat kuburan Islam kat Yamanashi tu, dia ada satu kuil. Kuil tu, kuil lah saya panggil lah. Dia sebenarnya jinja kan. Jinja ni apa dalam bahasa kita? Jinja tokong lah. Tokong. Kuil lain. Tokong bagi lain. Macam kefahaman saya lah. Tokong ni dia macam kalau Chinese Buddha ni topong. Kalau macam Hindu ni kuil. Hindu ni kuil. Betul-betul lah. Dia tak adalah macam binaan arca-arca macam kuil tu kan. Tokong tu jinja lah kan salah sebut. Dalam jinja tu kat rumah dia orang ni memang ada satu bilik buka-buka ada Kaabah. Kalau kita selalu pergi kemas kubur, kita kemas kan. Masuk dalam tu kita tahu kiblat mana sebab dia akan letak Kaabah kat situ. Bayang ni dalam jinja tau. Dalam kawasan tu. Dan yang jaga tu pula Sami. Bagi tahunya adalah sangat harmoni hidup. Bayang kita masuk tempat Ustaz Shinto tu. Tapi Ustaz Shinto tu okey pun kita. Ni tempat korang. Memang keturunan dia jaga tempat tu. So kalau ikut pengalaman tak ada isu dulu.